Baru-baru ini kita telah pun didedahkan keputusan oleh QS di mana universiti kita telah pun dirankingkan ataupun disenarai pendekkan dalam kalangan universiti yang terbaik ataupun terkemuka di dunia. Saya yakin di universiti di Malaysia, sama ada awam ataupun swasta, sentiasa ternanti-nanti ataupun teruja untuk mendengar ataupun melihat prestasi kita ataupun ranking kita yang telah dikeluarkan oleh badan ranking dunia seperti QS, THC dan sebagainya. Dan baru-baru ini kita telah pun didedahkan keputusan oleh QS di mana universiti kita telah pun dirankingkan ataupun disenarai pendekkan dalam kalangan universiti yang terbaik ataupun terkemuka di dunia. Dan alhamdulillah kita lihat terdapat beberapa buah universiti baru yang telah pun tersenarai di antara universiti yang terbaik dalam negara. Ini merupakan satu petunjuk yang baik kepada imej ataupun reputasi pendidikan tinggi negara, kerana ini membuktikan bahawa kualiti pendidikan tinggi negara bukan sahaja diterima pakai dalam Malaysia, tetapi ia telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Kerana bila dilakukan pengiktirafan ataupun ranking ini, beberapa aspek telah dilihat oleh badan-badan tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, salah satu aspek yang diberikan perhatian penuh adalah kualiti pendidikan di sebuah unit tersebut. Dan dengan prestasi yang telah ditunjukkan oleh universiti awam kita dan juga swasta kita, ini merupakan satu indikator yang baik dan ia secara langsung ataupun tidak langsung dapat menyokong hasrat YBM kita untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan global dalam masa akan datang dapat kita realisasikan dengan segera ataupun dengan lebih pantas ataupun lebih cepat. Dan kita mengharapkan dengan imej ataupun reputasi, dengan prestasi yang ditunjukkan oleh universiti awam dan swasta dalam negara kita, dia mampu untuk menarik lebih ramai lagi pelajar-pelajar antarabangsa untuk melanjutkan pengajian tinggi mereka di negara kita. Justru hasrat YBM seperti mana yang seringkali diucapkan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan global, saya yakin dapat kita realisasikan, dan dengan kerjasama padu daripada universiti kita, saya yakin agenda tersebut dapat kita realisasikan. Justru hasrat untuk menarik sekitar lebih kurang 250,000 pelajar antarabangsa menjelang tahun 2030 akan dapat kita capai dengan jaya. Jadi tahniah kepada semua PPT kita, tahniah kepada anda yang telah berjaya mempamerkan prestasi kualiti yang baik, dan saya yakin dengan komitmen yang berterusan daripada semua universiti awam ataupun swasta, jumlah universiti yang tersenarai dalam universiti terbaik dalam dunia akan bertambah dari setahun ke setahun.